Adakah kematian dia jenayah biasa atau ada unsur dan tangan gaib dari golongan atasan yang cuba untuk meruntuhkan idea dan empayarnya? Idea yang besar dan manfaat, tetapi sayangnya cuma separuh jalan. Bayangkan pada satu zaman, orang Melayu di tanah Melayu bukan sahaja bergelut untuk mendapatkan kuasa politik, tetapi juga bergelut untuk mendapatkan satu perkara yang sangat penting, modal. Tanpa modal, sukar untuk membuka perniagaan, sukar untuk mengembangkan tanah, dan sukar untuk membina kekuatan ekonomi sendiri. Pada ketika itu, sistem kewangan di tanah Melayu lebih banyak dikuasai oleh institusi asing. Antara bank yang terkenal ketika itu ialah The Chartered Bank milik British dan Overseas Chinese Banking Corporation atau OCBC. Namun peluang pinjaman kepada orang Melayu sangat terhad, menyebabkan ramai bergantung kepada pemberi pinjaman tidak rasmi yang mengenakan kadar faedah tinggi. Dalam suasana inilah muncul seorang tokoh bernama Maarof Zakaria. Dilahirkan pada tahun 1904 di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Maarof bukanlah seorang tokoh biasa. Beliau merupakan seorang peguam yang mendapat pendidikan tinggi pada zaman kolonial British. Beliau hidup sezaman dengan tokoh pemikir Melayu seperti Pendeta Zahba dan Pak Sako. Namun jika Zahba menggunakan pena sebagai senjata perjuangan dan Pak Sako memilih jalan penulisan serta politik, Maarof memilih medan yang berbeza. Beliau percaya sesuatu bangsa tidak akan benar-benar kuat jika ekonominya lemah. Bagi Maarof, kemerdekaan pemikiran perlu disertai dengan kemerdekaan ekonomi. Sebab itu beliau mula memikirkan satu idea yang dianggap sangat berani pada zaman tersebut. Sebuah bank, bukan bank milik penjajah. Bukan bank yang hanya mengutamakan golongan tertentu, tetapi bank yang dibina oleh orang Melayu untuk membantu orang Melayu. Pada tahun 1947, impian itu akhirnya menjadi kenyataan. Maarof Zakaria menjadi antara individu penting dalam penubuhan Malay National Bank. Bank ini ditubuhkan sebagai usaha menyediakan kemudahan kewangan kepada masyarakat Melayu. Ia bukan sekadar sebuah syarikat kewangan. Ia adalah simbol bahawa orang Melayu juga mampu menguruskan institusi ekonomi sendiri. Dengan konsep saham yang terbuka kepada orang Melayu, Maarof cuba membina satu jaringan ekonomi yang lebih tersusun. Tetapi kejayaan itu tidak datang tanpa cabaran. Kerana dalam sejarah, setiap kali seseorang cuba mengubah sesuatu yang besar, akan ada pihak yang tidak bersetuju, dan hanya beberapa bulan selepas bank itu mula beroperasi, nama Maarof Zakaria tiba-tiba menjadi berita besar. Bukan kerana kejayaan, tetapi kerana satu tragedi yang sehingga hari ini masih menjadi tanda tanya. Pada 4 Disember 1947, Maarof Zakaria dikatakan dalam perjalanan dari rumahnya di Kampung Baru, Kuala Lumpur, menuju ke rumah ibunya di Seremban. Namun perjalanan itu tidak pernah sampai ke destinasi. Beliau dilaporkan hilang selepas diculik. 3 hari kemudian, kereta beliau ditemui di kawasan Batu 13, Jalan Kuala Lumpur Bentong. Dan tidak lama selepas itu, mayat beliau ditemui di kawasan hutan berhampiran lokasi tersebut. Kes ini mengejutkan ramai pihak. Apa yang menimbulkan persoalan? Barang peribadi beliau masih ada. Jam tangan dan barang lain dilaporkan tidak hilang. Ini membuatkan ramai tertanya-tanya. Jika bukan rompakan, apakah sebab sebenar di sebalik kematian tokoh ekonomi ini?
Sehingga hari ini, kes kematian Ma'ruf Zakaria kekal misteri dan tiada jawapan muktamad mengenai siapa dalangnya. Bicara bebas tanpa agenda, sebelum tragedi itu berlaku, keluarga Ma'ruf juga pernah melalui satu kejadian mencemaskan apabila kediamannya menjadi sasaran individu tidak dikenali. Disebabkan beberapa peristiwa ini, muncul pelbagai teori bahawa kematian Ma'ruf mungkin berkait dengan perjuangan ekonominya. Namun, teori tetap teori. Tiada bukti rasmi yang mengesahkan siapa dalang sebenar. Selepas pemergian Ma'ruf, Malay National Bank masih diteruskan oleh pihak yang mengambil alih pengurusan. Namun bank tersebut akhirnya berdepan pelbagai cabaran dan tidak dapat bertahan untuk jangka masa panjang. Walaupun hayatnya singkat, idea Ma'ruf meninggalkan kesan besar. Beliau telah menunjukkan sesuatu yang penting, bahawa kekuatan sesebuah bangsa bukan hanya bergantung kepada politik, tetapi juga kepada kemampuan mengurus ekonomi sendiri. Hari ini, mungkin ramai orang berjalan di Kuala Lumpur tanpa mengetahui satu nama yang pernah menjadi simbol perjuangan ekonomi Melayu. Nama itu Ma'ruf Zakaria, seorang peguam, seorang pemikir, dan seorang lelaki yang berani mencuba sesuatu yang dianggap mustahil pada zamannya. Kerana sebelum ada institusi ekonomi Melayu yang besar, pernah ada seorang individu yang bermula dengan satu idea kecil untuk membina sebuah bank, dan idea itu hampir mengubah sejarah. Namun di sebalik misteri kematian Ma'ruf Zakaria, muncul satu persoalan yang sehingga hari ini masih diperdebatkan. Adakah beliau hanya mangsa jenayah biasa atau ada sesuatu yang lebih besar di sebalik tragedi itu? Ada yang berpendapat mungkin wujud pihak tertentu yang tidak senang dengan usaha Ma'ruf membina kekuatan ekonomi Melayu pada ketika itu. Kerana dalam dunia ekonomi, kadang-kadang bukan sahaja wang yang menjadi taruhan, tetapi juga pengaruh, kuasa dan siapa yang mampu menentukan arah masa depan. Namun, tiada bukti rasmi yang mengesahkan kewujudan mana-mana tangan ghaib atau pihak tertentu yang terlibat. Tetapi persoalan tetap muncul, siapa yang mendapat manfaat jika seorang pemikir ekonomi seperti Ma'ruf tiba-tiba hilang daripada pentas? Ada juga kemungkinan yang lebih biasa bahawa tragedi ini mungkin berpunca daripada jenayah jalanan atau rompakan yang bertukar menjadi tragedi. Namun satu perkara yang membuatkan kes ini terus menjadi tanda tanya. Barang berharga beliau masih dilaporkan ada, seolah-olah tujuan kejadian itu bukan semata-mata untuk mengambil harta. Dan di situlah misterinya bermula. Kerana dalam sejarah, kadang-kadang jawapan tidak hilang kerana tiada petunjuk, tetapi kerana terlalu banyak persoalan yang tidak sempat dijawab. Lebih menarik, pada zaman itu idea Ma'ruf bukan sekadar mahu membuka sebuah bank. Beliau sedang mencabar satu keadaan bahawa orang Melayu juga mampu memiliki institusi kewangan sendiri. Dan bagi sesetengah pihak, idea seperti ini mungkin dianggap terlalu besar untuk seorang individu. Ada teori mengatakan mungkin ada golongan tertentu yang sudah selesa dengan keadaan lama dan melihat perubahan sebagai ancaman. Ada juga yang berpendapat mungkin ada pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap idea dan pengaruh Ma'ruf selepas pemergiannya. Tetapi sekali lagi, itu semua hanyalah spekulasi. Sejarah tidak boleh dibina hanya dengan andaian, kerana tanpa bukti, teori hanyalah bayang-bayang yang mengikut kita di dalam gelap. Apa yang pasti, Ma'ruf Zakaria meninggalkan satu pengajaran besar bahawa membina sesuatu yang besar memerlukan keberanian. Kerana sebelum sesuatu bangsa mempunyai institusi yang kukuh, akan ada seseorang yang perlu bermimpi terlebih dahulu. Dan kadang-kadang, orang yang membawa perubahan bukanlah orang yang sempat melihat hasil perjuangan mereka, tetapi merekalah yang menanam benih supaya generasi selepasnya boleh menikmati pokok yang tumbuh. Ma'ruf mungkin mati terlalu awal,
tetapi persoalan yang beliau tinggalkan masih hidup. Jika satu idea mampu mengubah masa depan, sejauh mana sanggup seseorang berjuang untuk mempertahankannya? Maruf Zakaria bukan sekadar seorang peguam, bukan sekadar seorang pemikir, tetapi seorang lelaki yang pernah percaya bahawa kekuatan sesebuah bangsa bukan hanya dibina dengan kata-kata, tetapi dengan keberanian mencipta sesuatu yang belum pernah wujud.